Hai, masak apa tu? Tak ada idea nak masak? Jom ikut saya. Masak ikan siakap, masak kuah, kuning telur masin. Siapa yang suka makan telur masin tapi tak suka makan yang putih? Korang beli je macam yang saya pakai ni. Tak adalah membazir kan? Kuning telur masin ni kalau korang simpan dalam freezer kan boleh tahan berbulan-bulan tau. Kuning telur masin ni juga korang boleh masak apa-apa menggunakannya tau. Masak ayam, sotong, udang, sayur, nak buat kuih biskut pun boleh sangat-sangat. Sebab dia boleh menaikkan rasa masakan kita bagi ekstra sedap, berlemak, berkrim gitu. Mula-mula ikan siakap tu kita letak garam, kunyit, goreng sampai masak. Kalau dah masak, ketepikan dulu. Kemudian tumis serai bahan yang telah di blender halus sampai naik minyak. Kalau dah naik minyak, baru masukkan kuning telur masin yang telah dihancurkan. Tumis lagi sampai dia berkrim berbuih, baru masukkan santan. Gaul lagi, jangan lupa masukkan perencah secukup rasa, garam. Masukkan ikan siakap yang telah digoreng di awal video tadi. Gaul-gaul dah siap dah menu yang paling senang dan ringkas. Tapi rasanya padu sesuai untuk berbuka dan bersahur. Selamat mencuba semua.